Nabi sebut dalam satu hadis, Allah bila sayang pada hamba dia, Allah bukan bagi sihat, Allah bukan bagi senang, Allah bukan bagi kaya. Allah ibtalahum, Allah uji mereka. Dan lepas tu Allah beritahu hasil ujian apa dia. Siapa reda dengan ujian ni, dia dapat reda. Tapi faman sakhita, siapa yang marah, siapa yang tak setuju dengan ujian Allah, falau sukhtu, Allah murka pada dia. Apa makna? Allah bagi kita sihat, anak kita semua tak aksiden, tapi Allah tak reda dengan kita. Ada faedah hidup? Tak ada faedah, sebab kita mati nak jumpa dia. Betul tak? Nabi kata kalau Allah sayang, Allah bagi apa? Ujian. Bukan Allah bagi duit, bukan Allah bagi sihat. Qarun sihat, Qarun kaya, tapi Allah tak reda pada dia, mati masuk neraka. Firaun pun sihat, dapat pegang kerajaan Mesir sekian lama, tapi Allah tak reda pada dia. Kat dunia Allah dah lemaskan dia dalam air. Yalah, bila Allah uji, kita tak reda, mula masuk yang lain tu. Alah, tak payahlah, Islam ni susah lah, asyik kena uji. Itu tengok. Bila kita tertipu, habis. Berjayalah syaitan dan rugilah kita. Yakin, bersangka baik pada Allah. Bila Allah uji kita pertama, sangka baik pada Allah. Allah tu Maha Penyayang. Allah tak pernah zalim pada hamba dia. Yang nama Allah selalu Kak sebut apa dia? Banyak tak Kak sebut? Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca Fatihah, nak baca Quran. Apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Mana kita sendiri sebut, Allah, engkau penyayang, engkau. Tiba-tiba dia bagi uji, kita marah kat dia. Kita kata dia penyayang. Bila dia bagi uji, jadi mulut kita cakap lain, engkau penyayang. Bila dia uji, kita kata dia tak sayang. Allah Ar-Rahman, Allah sayang. Cuma Allah sayang pada kita beza dengan manusia sayang pada manusia. Beza. Nabi Ayub, dia harta banyak, anak pun ramai, sihat. Allah uji apa dah? Allah tarik semua harta dia, terbakar hangus semua. Tak ada apa-apa, walaupun dia Nabi. Lepas tu yang kedua, Allah tarik anak-anak semua. Semua mati. Anak-anak Kak aksiden, hidup lagi. Kak ada rumah lagi kan? Nabi Ayub semua Allah tarik harta dia. Allah uji dia. Tak apalah, Nabi Ayub tanam, tak ada rumah, tak ada. Lepas tu ujian ketiga pada Nabi Ayub apa dia? Allah bagi badan dia pula. Mula-mula harta, lepas tu yang semakin dekat anak. Yang ketiga dia sendiri. Allah bagi sakit 18 tahun. Tapi dia reda. Dia kata apa? Ya wahai Tuhan, engkau bagi aku sakit, wa anta arhamur rahimin. Engkau ni sangat penyayang. Tengok, engkau bagi sakit. Sebab apa engkau bagi sakit? Sebab engkau penyayang. Dengan sakit kita reda, dapat pahala reda. Dengan sakit kita sabar, dapat pahala sabar. Kak masih ada rumah, masih ada anak, masih ada kereta. Kereta Kak kat depan tu. Nabi Ayub tak ada kereta. Ya Allah, bersyukur dengan ada. Sekarang Allah bagi kita sakit, tapi boleh makan, boleh sihat. Anak ada lagi, betul tak? Aksiden banyak kali, anak ada lagi. Masih hidup, masih bekerja, betul tak? Alhamdulillah. Jadi tengok yang Allah bagi tu, yang masih ada. Kak ni, orang datang ramai ni, sayang pada Kak, itu nikmat tu. Tengok yang positif tu, yang nikmat-nikmat yang masih ada. Jangan tengok yang Allah bagi ujian tu. Sebenarnya Allah nak kita, bila Allah uji, Allah nak kita cari dia. Saya nak tanya Kak dengan anak-anak biasa tak baca Quran? Selalu tak baca Quran? Ikut dia orang lah, sebab dia orang masing-masing duduk tempat lain kan. Tapi masa duduk dengan Kak sebelum ni? Anak Kak duduk dekat sini sampai darjah 6 tingkatan 2 saja. Lepas tu dia orang masuk asrama. Anak-anak semua jaga tak solat 5 waktu? Yang besar-besar tu adalah. Yang kecil tak ada? Yang kecil dulu kan susah nak sebut. Sebab itulah musibah paling besar bukan sakit, bukan insiden. Musibah paling besar hati keras. Anak tak solat, anak tak baca Quran, anak buka aurat. Ini musibah paling besar. Jadi Kak bagi masa belajar agama, belajar tadabbur dengan pendakwah kita. InsyaAllah bila faham Al-Quran, bila ikut perintah Allah, Allah bagi kita redha, Allah bagi kita sabar. Banyak akan selesai masalah bila kita faham Al-Quran dan kita ikut perintah Allah, insyaAllah. Saya doakan Kak dan anak-anak semua Allah buka pintu hati untuk belajar agama, untuk faham Al-Quran dan ikut perintah Allah. Bila ikut perintah Allah, Allah jaga kita, semua akan jadi baik, insyaAllah.